Dan candi ini juga sezaman dengan Kedah Tua. Kedah Tua Islam, zaman Islamnya Kedah Tua. Kalau kita tengok 1137 ataupun 1138 lebih kurang, Syekh Abdullah Al-Qaumiri Al-Yamani telah mengislamkan Kedah Tua. Dan candi ini dibina pada tahun 1197. Maknanya lebih kurang dalam 50 tahun selepas Kedah Tua mendapat Islam. Bermaksudnya ketika Kedah Tua sedang pesat menerima Islam, ketika Syekh Abdullah Qaumiri tengah pesat membina madrasah-madrasah di Kedah Tua, di sini baru dibangunkan candi. Di sini agama Hindu dan Budanya masih kental lagi. Tapi alhamdulillah berkat dakwah pendakwa-pendakwa Islam, antaranya daripada usaha wali-wali Songo